Aku try ni repeat gila ni. Sebenarnya nak kata try pun tak boleh juga sebab aku dah pakai kali kedua ke kali ketiga dah memang terbukti berjaya dah. Cuma aku nak buat satu video ni, aku nak tunjukkan dengan korang. Kau nampak ni, sekarang ni enjin kereta aku masih lagi dalam keadaan hidup. Kita dah buat tadi, kau boleh tengok video ni. Aku dah buat ni tadi, aku dah pancit dah ni, aku dah biarkan lebih kurang dalam 20 minit dah macam ni kereta ni. So sekarang ni kita nak tengok, kita nak cari mangsa-mangsa yang meninggal. Okey, yang ni. Yang ini aku gunakan apa cakap? Gunakan yang preser apple. Sedap bau apple. Wangi bau apple. Sedap bau apple. So jadinya kita tengok ada tak mangsa-mangsa yang meninggal kat sini. So korang jangan mempertikaikan kereta aku kotor. Okey, sebab kereta aku ni memang tak dijaga sangat. Sebab ini kereta dianggap sebagai kereta apa cakap? Kereta hantar budak sekolah. So jadinya dia memang banyak habuk-habuk apa kotor-kotor semua sekali. Okey. So dekat depan ni tak ada. Okey, sebab memang aku buat rutin, selalu sangat aku pancit dengan ni. Okey. So kat sini kita tengok sekejap. Kamera tu. Tu. Nampak tak? Ni. Meninggal. Meninggal lipas ni. Seekor meninggal kat sini, kita letak lagi. Kita tengok lagi. Mak ai kereta ni. Nak tunjuk dengan orang pun malu juga ni. Penuh dengan sampah, dengan habuk apa semua sekali ni kan. Tapi serius aku cakap dengan korang, repeat killer ni aku dah guna dah banyak kali dah. So yang ini memang berkesan lah. Okay, memang betul-betul berkesan. So kalau tak ada tu, maksudnya memang kereta kita tak ada lipas lah. Tapi kalau ada lipas tu, maksudnya memang kereta kita banyak lipas lah tu. Okay, so jadinya yang ini aku nak rekomenkan korang lah. Okay, so kalau korang nak bersihkan lipas-lipas, dia sebenarnya bukan untuk bunuh lipas ya. Dia macam-macam. Macam-macam dia boleh bunuh lipas. Salah satu dia adalah lipas lah. Lipas, semut ke apa, nyamuk ke, semua boleh. So yang ini korang try satu. Okey, korang dia ada dua pilihan. Korang nak pakai yang lemon boleh. Korang nak pakai yang apple pun boleh. So, kau beli je lah combo dua terus. Yang ni aku beli dua-dua terus macam ni. Tapi aku suka apple. Wangi je bau apple apa semua. Okey, yang ni aku letak kat dalam beg kuning. Kalau korang nak, kau boleh tengok dalam beg kuning aku. Okey. Assalamualaikum.